Sekali-sekala kita makan telur rebus masak pedas macam ni memang sedap kan? Hai korang, Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? So, mula-mula saya goreng dulu 6 biji telur rebus. Balik-balikkan telur tu supaya dia akan garing merata. Kemudian bila dah siap, kita angkat dan toskan minyak terlebih dahulu. Kemudian saya kurangkan minyak sikit untuk saya nak menumis bahan-bahan yang di blend. Bahan-bahan yang di blend tu saya guna bawang merah 3 biji, bawang besar separuh dan bawang putih dalam 3 biji. Lepas tu saya masukkan juga 2 batang serai yang diketuk. Kacau-kacau sampai bahan-bahan sudah kekuningan. Saya masukkan cili giling anggaran dalam 1 sudu setengah. Saya juga masukkan sedikit gula melaka untuk buat sambal kita jadi lebih sedap. Dan saya masukkan air lagi sedikit. Kacau-kacau sambil tu, siapa macam saya? Kalau tengok dapur gas kotor, mulalah tangan tu gatal nak mengelak dah. Okey, seterusnya saya masukkan juga sos cili, sos tiram dan juga kicap manis, cap kipas udang. Kacau-kacau, kemudian saya masukkan juga asam jawa nak bagi kita punya sambal tu macam balance lah rasa dia kan. Pedas-pedas, masam, manis, masin ada semua kan. Lepas tu kita kacau-kacau sekejap, kemudian saya masukkan garam, ajinomoto, serbuk perasa dan juga gula putih sedikit. Okey. Lepas tu kita kacau-kacau sambal tu sampailah sebati semua bahan dan sambal pun dah pecah minyak elok. Saya masukkan telur yang telah digoreng. Masa masukkan telur tu saya lupa pula nak tekan butang record weh. Aduh. So alhamdulillah sambal telur rebus kita is done.